nota 30 ya. 30. Melalui sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi SAW tersebut, Khadijah telah menyedari bahawa orang yang telah menemui baginda di Gua Hira itu tentunya bukan dari kalangan makhluk ghaib yang jahat. Kerana makhluk-makhluk ghaib yang jahat hanya akan mendampingi orang-orang yang mempunyai sifat-sifat keji atau mengamalkan amalan-amalan pemujaan yang kotor seperti ahli sihir, tukang tenung, pawang dan lain-lain lagi. Sebaliknya, sifat-sifat yang dimiliki Nabi SAW adalah sifat-sifat terpuji, ajaran para Nabi. Dan para Nabi pula hanya didampingi malaikat terpilih sahaja, terutamanya malaikat mulhim. Jadi ini yang diyakini Khadijah. Tidak mungkin Nabi SAW ni akan dihina oleh Allah, orang yang macam ni. Dia sudah tahulah sedikit sebanyak pengetahuan tentang orang yang baik macam mana dahulu. Dia sudah ada pengetahuan itu. Misalnya kita tengok di sini, sesungguhnya engkau selalu menghubungi keluarga. Ini silaturahim. Memang dalam Quran, dalam ajaran agama-agama Islam yang dahulu pun begitu. Disuruh sangat. Kalau tengok dalam Quran berapa banyak. Ini menghubungi keluarga adalah satu sifat mulia yang disukai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan baik, ke arah mesra dengan keluarga, dengan masyarakat, itu disukai Allah. Bila disukai Allah, syaitan tak suka. Menanggung beban orang-orang susah. Orang susah, dialah yang menanggung. Dia membela orang-orang yang susah. Tak ada duit, bagi duit. Tidak dapat memenuhi keperluan dia yang penuhi keperluan masyarakat. Begitu sifat Rasulullah SAW. Melayani tetamu, ini juga sifat yang mulia. Melayani tetamu dengan baik, terutamanya pada masa itu kan, mana dia ada. Sebab itu dalam hadis pun ajaran Nabi kita SAW, dia hak tetamu 3 hari. 3 hari hak dia. Macam kita sekarang ni tak terasa. Sebab apa? Hotel di sana sini ada, tempat makan, restoran sepanjang jalan. Memang tak terasa. Tapi kalau dalam masyarakat yang semua itu tidak ada, macam mana kita pergi ke sesuatu tempat? Sebab itu dia tekan sangat melayani tetamu tu, tekan sangat. Dan ini sifat orang mulia pada masa itu. Tentu sekali bila melayan tetamu, dia akan banyak jugalah yang kita kena korbankan, keluarkan duit, masa kita dan lain-lain lagi untuk melayani dia tu. Rasulullah SAW melakukan semua ini. Maklum dalam masyarakat dia ini orang yang terbaik. Dan membantu orang ketika bencana-bencana alam menimpa. Bencana alam, gempa bumi dan sebagainya, seperti yang sering berlaku di zaman kita ni, macam-macam bentuknya. Ini satu sifat orang mulia kalau dia suka membantu orang-orang yang ditimpa bencana alam. Rasulullah SAW digambarkan mempunyai sifat itu. Jadi bila-bila masa pun, sama ada sebagai individu atau sebuah kerajaan, sebuah negara, memang ini adalah sifat yang baik. Ada. Jika ada ini, semua masyarakat akan suka, akan puji, akan hormat kalau kita ada sifat ini. Dan Allah pilih orang yang macam ini untuk jadi nabinya. Artinya perbuatan seperti itu, membantu orang ketika bencana-bencana alam menimpa ini adalah satu sifat yang perlu ada pada manusia sejagat. Kita umat Islam lebih-lebih lagi sepatutnya. Sebab apa? Nabi kita sendiri. Itulah sebabnya Khadijah, dia yakin suaminya Rasulullah SAW ini tidak akan terhina. Allah tidak akan biarkan dia. Itulah dia yakin makhluk yang datang kepada Rasulullah SAW itu bukan makhluk gaib yang jahat. Sebab kita ni dalam kehidupan kita ni ada lagi makhluk yang lain selain daripada yang kita dapat
kesan dengan panca indera kita selain daripada sesama manusia. Kalau tidak disebut benda ni, bermakna terbiar sangat kita. Sebab apa? Banyak sangat, bahkan lebih banyak lagi daripada bilangan manusia, bilangan mereka itu. Cuma kita tidak, Allah Subhanahu Wa Taala singkapkan, tak nampak. Sebab ada hikmatnya. Kalau nampak, terganggu pula kita. Kalau nampak, jadi terganggu pula. Nak lalu, nak berjalan pun susah. Nak berjalan pun susah. Tengoklah orang-orang yang kena gangguan kan, makhluk halus tu macam mana. Sampai jadi rosak fikiran, akal rosak. Sampai begitu sekali. Sebab apa? Dia lihat benda-benda yang tidak biasa. Benda-benda yang tidak menakutkan, sampai tak boleh tidur. Itulah. Jadi benda ni berlaku di mana-mana saja. Takkan tak ada sebab dia. Takkan tidak wujud yang mengganggu tu. Tapi bila orang kena ganggu, masa tu dia sedar. Bila dia tak ada gangguan, itu tak nampak dah, tak berasa. Macam tidak ada apa pun. Sampai begitu sekali kesannya makhluk halus itu. Jadi kita diberi faham, makhluk halus ni ada yang baik, ada yang jahat. Dua itu. Perkara ni diterima, difahami oleh Khadijah sendiri, walaupun Nabi SAW belum lagi menceritakan kepadanya tentang jin, tentang malaikat dan apa pun. Ini sebenarnya ajaran agama-agama yang sebelum itu pun sama. Ada konsep malaikat, jin, syaitan, itu sudah ada. Jadi ini tersebar secara meluas. Sebelum Nabi SAW bawa Quran, cerita semua ini tentang benda-benda ini, sudah manusia dengar tentangnya. Walaupun manusia bukan ahli kitab seperti orang-orang di Mekah, mereka semua sudah dengar semua ni. Sebabnya kalau jin, syaitan, dia akan mendampingi orang-orang yang mengamalkan ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran yang salah. Itu dia sukalah. Memang sifatnya orang yang kotor, segala sifat yang buruk dalam Islam itu ada pada dia. Itu tandanya. Bercakap tak boleh pegang, dusta, bermuamalah tak boleh pegang, penipu, dan sebagainya. Segala sifat yang tak baik ada. Dan nak mendapatkan sesuatu ilmu dia tu pun kena cara yang kotor, cara yang jahat juga. Selalu kita dengar kan dalam masyarakat kita, pernah satu ketika dulu orang minyak. Satu ketika dulu ada cerita orang minyak. Ini sebenarnya dia nak mendapat suatu kelebihan. Lalu dia amalkanlah. Cara nak dapat ilmu tu, dia amalkan cara yang kotor sangat. Iaitu umpamanya dia mesti kena rogol sekian ramai, berapa bilangan. Perempuan. Kadang-kadang macam-macam lah, isteri orang ataupun anak darah, tak kira lah, itu atas syarat masing-masing lah yang diterima daripada gurunya. Baru dia dapat ilmu gaib tu, orang tak nampak dia. Jadi cara nak dapat sesuatu ilmu tu menggunakan ajaran-ajaran yang kotor, ajaran-ajaran yang bertentangan dengan kemanusiaan. Ini kita boleh lihat di mana-mana pun. Mungkin sebahagian daripada kita ni ingat suatu ketika dulu ada masuk dalam surat khabar di Miri, seorang imam ditikam oleh orang yang katanya rosak mental. Rosak mental. Itu kawan saya yang kena tikam. Sama belajar semasa di Pakistan dulu. Dan saya pun pernah pergi ke Miri atas jemputan dia. Lepas tu tak lama selepas tu ditikam. Ditikam tu bila dia keluar daripada masjid, sebab dia imam juga, dia khutbah hari Jumaat semua. Bila dia keluar daripada masjid, ada seorang yang mesra datang dengan dia dan dakap, sambil dakap tu tikam. Mati. Kononnya, katanya, ceritanya, yang orang yang menikam dia tu, dia nak dapat satu ilmu. Ilmu salah lah. Tapi syarat dia kena bunuh beberapa orang ulama dahulu. Cuba tengok. Ini kan teruk cara tu. Jadi ini betul-betul ilmu syaitan. Rasulullah SAW tak pernah buat benda-benda macam tu. Tak pernah. Jadi bila tak pernah, sebab itu Khadijah dia yakin dia seorang perempuan yang cerdik, bijaksana. Dia faham
Allah SWT tak akan biarkan orang-orang yang baik. Yang dapat didampingi oleh syaitan, makhluk-makhluk jahat itu hanyalah ini orang-orang ni, tukang tenung, tukang sihir. Mesti dia mengamalkan macam-macam ajaran, nak dapatkan sesuatu tu, sesuatu kelebihan dia tu. Misalnya kita kata nak dapat, bagi orang tak nampak, takluk misalnya, takluk, kebal, dan sebagainya, nak dapat tu macam-macam cara. Ada bahkan nak boleh dapat ilmu tu, maaflah bahasa tu kasar sikit, kotor sikit, dia kena sapu kepala tahi dulu di seluruh tubuh dia beberapa kali. Dahsyat. Tengok kan, semua tu kotor. Mana ajaran Islam ajar kita? Tak pernah. Ya, dia ajar potong kuku biar bersih, mandi beberapa kali, ambil air sembahyang, wudu. Itu yang dia ajar, semua bersih. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tuhan Allah kasih kepada orang yang suka bertaubat, yang membersihkan jiwanya, batinnya, dan suka bersuci zahirnya. Itu ajaran kita. Kalau tengok dalam Quran di mana-mana pun bersih. Wa thiyabaka fatahhir. Pakaianmu bersihkan. Semua dia nak bersih. Tapi kalau ajaran ni memang dia nak kotor, baru jadi. Ini satu tanda sebenarnya orang yang bawa ajaran yang benar atau salah. Ini panduan penting. Kalau ajaran salah, dia mesti ada macam tu. Dia mesti ada. Ini tanda penting apa yang disebut dalam hadis ini. Dalam pemujaan dia tu macam-macam lah. Kemudian dia, kalau amalan dia tu, kalau tidak ada puja, ataupun berikan sesuatu yang dikehendaki itu, apa-apa bentuk pun, Tuhan dia tu akan diserang. Sedangkan kalau kita tengok, kita amalkan agama ni sebanyak mana pun, tak tidur malam pun sembahyang, tak ada benda-benda macam tu. Jadi tegang kita, jadi panas, tak ada. Semakin tenang ada. Kita pergi, bukan di sembahyang, solat saja, pergi buat haji ke, pergi buat umrah ke, berzakat ke, berpuasa ke, adakah keadaan-keadaan yang jadi panas, serabut? Tak ada. Bahkan semakin tenang. Itu sifat ajaran yang benar. Kalau ajaran yang tidak benar, sebaliknya. Inilah yang disebutkan oleh Khadijah. Dan para nabi pula hanya didampingi malaikat. Jadi kita ni selain didampingi syaitan, mungkin didampingi malaikat. Dua tu saja. Sebab itu Nabi SAW menganjurkan kepada kita bagi panduan banyak. Itu semua kemudian, ini di peringkat awal. Di peringkat kemudian tu macam-macam panduannya dia bagi. Supaya apa? Supaya malaikat dapat suka hampir dengan kita. Syaitan jangan menjauhi kita. Jangan kita melakukan sesuatu yang syaitan dekat dengan kita, malaikat pula lari. Sebab mereka tu penyokong kita, penguat kita. Sebab itulah kita tengok kadang-kadang kenapa orang ni, kalau benda-benda yang baik, nampak saja dia idea dia tu, dan dia kuat, jadi dia bersemangat. Kenapa begitu? Sebenarnya ada penyokong dia. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat sentiasa suruh, malaikat itu kata jangan takut. Itulah kira-kiranya gambaran dia. Jangan rusing, jangan risau. Itu sebab itu dia jadi tenang. Kita tengok dia berseri-seri masalah macam mana pun dia boleh hadapi dengan tenang. Dia buat kerja-kerja besar yang orang lain tak boleh buat. Kenapa begitu? Kerana ada sokongan tadi. Kadang-kadang kita tengok pelik. Macam mana boleh macam ni? Sokongan dalam apa bentuk sekalipun. Kalau kita tengok sahabat-sahabat dulu, apalah adanya senjata ni, daripada Madinah tu nak pergi sampai ke Jordan, sampai ke Syria, sampai ke Mesir, pergi berjuang. Kalau kita tengok kan, siapa-siapa sajalah kalau pergi, kalau kita naik kapal terbang tu tengok batu saja bukit-bukitnya, apalah ada, macam mana dia boleh pergi tu sahabat-sahabat ni. Kemudian bentengnya di Jordan tu misalnya besar-besarnya, hebat-hebatnya, macam mana dia boleh kalahkan? Padahal mereka itu pergi dengan senjata yang sangat ringkas.
pertolongan Allah melalui malaikat-malaikat. Itu penting. Nabi SAW ajarkan kepada kita, misalnya kalau dalam masjid, cara nak mudah, kalau kita ada banyak dosa sekalipun, mungkin saja duduk dalam masjid, tidur pun tak apa. Malaikat kata, malaikat rahmat, malaikat yang khusus dengan masjid, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Dia tolong doa untuk kita. Bila dia minta ampun dengan Tuhan untuk kita, kira-kiranya Allah terima. Itu jalan yang mudah. Kalau kita juga sama-sama minta, itu lebih-lebih lagi lah, bagus. Tapi syaratnya, Nabi SAW kata, ma lam yuhdith, selagi dia tidak berhadas. Maknanya dia dalam keadaan suci, ada air semayang. Tengok, bila suci, malaikat ada. Bila kita bukan nanti macam mana, kentut saja, dia lari. Dia tak suka. Jadi bukan zahir ni saja, ada lagi kebersihan yang lebih halus, lebih seni yang tidak dipahami oleh manusia lain yang bukan Islam, iaitu kena berwudu. Wudu pun suci juga. Ini tak, orang kafir tak dapat. Dia tak sampai ke situ. Dia hanya pandai tengok pinggan yang bersih, baju yang bersih, itu saja. Rohani yang bersih, sehingga malaikat tu dapat rapat dengan kita, suka nak berada di samping kita. Mereka tak dapat itu. Nabi SAW ceritakan macam mana malaikat ini datang. Jadi kalau di rumah misalnya, pernah kan malaikat Jibril pergi, dia tak mahu masuk dalam rumah. Kenapa? Sebelum pada tu masuk, dia kata sebab dalam rumah ni ada anjing. Maksudnya ini semua ni benda yang perlu dijaga. Ada anjing itu saya sudah bincang banyak dah juga tentang perkara itu. Jadi apa maksudnya di sini? Maksudnya apabila Allah di suatu ketika tidak membenarkan benda tu tidak akan disokong oleh malaikat apa semua. Benda tu tidak baik satu ketika. Kemudian mungkin jadi berubah pula. Jadi kita tidak dapat menentukan benda ni. Masa ni tidak baik, masa lain mungkin baik. Masa ni tak apa, minum arak. Masa lain kemudian tak boleh pula. Jadi yang sebenarnya kita ikut ajaran syariat, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang sebenarnya. Bukan atas benda tu sangat kadang-kadang. Jadi benda tu boleh berubah. Jadi bila dia buang kan baru masuk. Tengok. Kalau rumah yang ada patung, sebab tu kena beringat. Kalau boleh perhiasan ni tak payahlah. Ambillah bunga ke apa, ke pokok kayu ke apa, lebih baik gitu. Kalau yang berjisim lah, binatang-binatang. Sebab ini dalam setengah-setengah masyarakat dia jadi sembahan mereka, Tuhan mereka. Dan syaitan dia boleh berselindung di sebalik itu. Dia suka sangat. Kalau apa-apa dia lari, dia bersembunyi di situ. Benda-benda ni dapat dikesan oleh orang-orang yang ada pengalaman tentang itu. Dia boleh tahu. Jadi dengan sebab itu Nabi SAW anjurkan kita, bagi bimbingan bagaimana nak suruh malaikat ini masuk ke rumah kita. Bila dia masuk, dapat rahmat. Dia bukan masuk saja. Kalau dia tidak masuk, yang lain pula akan masuk. Dia mesti ada. Yang lain tu apa? Syaitan. Itulah sebab jadi malas, terganggu, serabut, selalu berkelahi, bertengkar, suami isteri, sampai teruk sekali. Itu sebabnya kita tidak ada penyokong, sokongan. Kalau ada sokongan berupa malaikat banyak sangat, malaikat mulhim misalnya. Mulhim ni kerja dia nak bagi ilham, nak bagi idea-idea yang baik. Sebab kadang-kadang kalau kita fikir kan, macam mana aku dapat fikir begitu? Kita tak faham daripada mana lagi. Sebab kita tak terlintas pun, bukan rancang pun sebelum itu. Tapi kenapa tindakan kita tu tepat, mendatangkan hasil yang sangat baik, berguna bukan sahaja kepada kita, kepada semua. Kenapa begitu? Kita pun tak faham. Inilah peranan malaikat ini. Jadi bukan malaikat yang ada pada kita ni malaikat hafazah sahaja yang menjaga kita, malaikat raqib atid sahaja, bukan itu. Banyak lagi. Malaikat di masjid lain, malaikat di sini lain. Dengan sebab itu kalau kita misalnya bergaul dengan isteri lah, bersetubuh lah kita kata, Nabi SAW ajar kalau tak mahu mandi, sebab malaikat lari. Malaikat lari. Bukan soal dia malu ke apa, dia tidak ada apa. Dia bukan makhluk seperti kita.
Dia lari, dia tidak akan bersama kita. Nak dapat malaikat datang, sekurang-kurangnya kalau tak mandi, ambil air sembahyang, wudu. Ini yang dia ajar. Tengok. Kenapa penting sangat? Banyak sangat kalau kita perhatikan dalam hadis-hadis ini, dia pentingkan sangat, tekankan sangat malaikat itu sentiasa berada bersama kita. Sebab apa? Penting. Itulah sebab kita tengok kenapa dia begitu sekali. Kalau kita tengok Jalaluddin As-Suyuti, salah seorang tokoh zaman dahulu, penulis, semua orang menulis. Bila-bila masa sekarang ni pun ramai penulis. Tapi siapakah yang hidup di zaman dia tu, dia boleh menulis sampai 500 buah kitab lebih. Kita yang ada serba kemudahan ini, zaman komputer, berapa sangat boleh tulis? Tulis yang mengarut boleh. Dia tu tulis sampai begitu sekali, jadi rujukan tiap-tiap satu tu. Kalau orang zaman sekarang ni satu pun PhD. Ni orang PhD ke apa, semua rujuk kepada dia. Macam mana? Jadi teks beratus tahun jadi teks. Macam mana dia boleh buat macam? Umur dia macam kita. Umur Jalaluddin Suyuti 48 tahun saja. Tak sampai 50 pun. Macam mana dia boleh buat? Satu-satu kitab tu kadang-kadang 10 jilid, 6 jilid, 5 jilid. Bukan main-main, bukan satu risalah begitu, tidak. Cuba kita fikir. Zaman sekarang ni satu akademi, satu jabatan pun tak dapat. Tak ada. Ada, kita ada dengan bahagian penyelidikannya, bahagian ini. Apa buat tak tahu. Kenapa gini ni? Kenapa? Gaji besar. Gaji besar. Tak Islam. Yang dia tak ada semua tu. Tak ada. Dia tak dapat. Umur 48 tahun. Bukannya sampai 50 tahun. Macam mana cuba kita fikir? Agak-agaknya kira-kira dia tulis saja ni. Tak ada rojok, dia ingat dalam kepala tu, macam mana dapat tu? Ini menghairankan. Ini salah satu, kalau kita nak kata ada kaitan mukjizat dengan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Orang yang mengikut dia jadi begitu. Semakin rapat dengan dia, semakin jadi begitu. Allah SWT bagi. Sebab apa? Sebab malaikat tadilah. Kita tak perasan, kita tak sedar di situ. Sekurang-kurangnya kalau kita dapat ketenangan dalam keluarga pun besar tu untungnya. Itu pun kita tak dapat. Nak menggambarkan, meyakinkan kepada kita bahawa semua yang dunia ni, kalau ada duit banyak, kau rumah besar, kau mewah, belum jamin lagi. Belum terjamin. Kita tengok. Yang sebenarnya menjamin itu sebenarnya keharmonian rumah tangga, keluarga, anak, isteri, sebenarnya di situ. Sokongan malaikat. Ini penting. Jadi Khadijah cukup faham. Dia faham dah masa tu.